Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bertemu lagi di channel abang. Untuk hari ini kita dah tak berniaga ni, jadi kita bercuti di satu tempat. Okey. Satu tempat di negeri Perlis, Indra Kayangan. Jadi kita akan review lah satu tempat ni. Okay. Yang menarik sini dekat dengan tanah perkuburan. Okey. Okey, kawasan dia. Okey, semoga kepada sahabat-sahabat yang menonton channel abang ni, semoga Allah murahkan rezeki yang barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat dan semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Okey, kita akan review tempat ni. Okey, jumpa lagi. Okey, di sini disediakan tutut. Tutut, naik tutut. Berapa? Okey, RM35 6 orang. Kalau yang mana yang malas nak berjalan lah. Okey. Okey, parking dia RM2. Okey, sekitar kawasan. Yang mana yang malas nak berjalan boleh naik tutut. Okey. Boleh naik tutut. RM35 sahaja. Ya. Di sini dipanggil dataran ikan bawal. Okey. Kita boleh main sini ya. Okey. Menarik ya. Kita nanti tengok jalan boleh. Naik tutut pun boleh. Tu dia. Sempoi ya. Okey. Kita akan pergi dia sempadan Malaysia Thailand. Okey. Sewa tempat parking pun dulu tu. Okey. Alright. Nak naik tutut. Okey, kita naik tutut lagi. Okey, lama ke ni? Apa nama kawasan ni? Buat. Dia lebih kurang dalam kawasan ni dah siap lebih kurang dalam boleh masuk dalam bulan 12. Oh, bulan 12. Oh, bulan 12 tahun lepas ha. Oh, baru dia. Yang ada boot, ada kayak apa dekat kawasan ni lebih kurang dalam setahun. Oh, setahun lebih dah. Oh. Yang tidak ada di sana memang dah ada dah. Cumanya jalan. Oh. Untuk pengangkutan darat, untuk POTD, ada dah lebih kurang dalam tahun lepas lah macam tu. Oh, tahun lepas. Oh, okey. Lebih kurang dalam 8 bulan dah. Oh, 8 bulan lah. Oh, okey. Kalau macam gerobak ni boleh naik ramai. Memang betul. Okay, memang betul. 2 orang ke 6 orang dewasa. Betul dah. Dia ada satu lagi coli. Dia ada coli, dia boleh naik 4 orang dewasa. Dia ada lah lagi kan. Kita juga ada bagi. Oh, bagi pada. Okay, gerobak ni senang. Tak gaduh. Kalau belah siam tutut lah. Kita nak cari bahan tambang, mana bahan tambang tak ada. Buat tutut. Okey, jom. Kita nak naik tutut. Okey. Kita naik, alright. Okey. Motor jalan yang macam tu. Okey. Ni awak ni. Tu lah. Kunci. Okey. Okey. Alright. Okey. Okay. Bye-bye. Okay, kawasan dah dilarang membuang sampah. Okay. Dah dah. Bising lah sikit. Okay. Inilah Muara. Alright. Okay. Alamak. Sempoi lah. Okay. Habis. Okay, di sana tu sempadan Malaysia Thailand. Okay. pos kawalan tu. Ada kawalan. Okey.
situ tu pos kawalan Thailand. Okey, kita berada di sempadan Malaysia Thailand. Okey. Tinggi tu. Okey, yang sana tu pos kawalan Thailand. Sebelah ni pos kawalan Malaysia. Okey, okey, jom. Okey, yang ni dipanggil Bukit Putih ya. Alright. Yang ni dipanggil Bukit Putih. Okey. Kita nak keliling kampung. Kita nak keliling kampung. Kampung di Perlis. Okey. Oh, ni kita patah balik ya? Oh, okey, sampai dekat ni saja. Sampai setakat ini saja kita boleh pergi ya. Kalau berani pos kawalan. Okey, pos kawalan. Okey, kita akan patah balik. Sejauh 7.5 km dan dihargakan sewaan ini RM35 satu truk ni ya. Okey, RM35 sahaja. Jauh dia jarak perjalanan 7.5 km. Dia akan bawa pergi pusing kampung. Pusing-pusing lah. Di kawasan kampung Malaysia, kampung di Perlis ni lah. Okay. Okey. Dah masuk kampung. Okey. Oh, ada lagi titi. Oh, ni sungai dah. Okey. Kita sampai sini. Ni nak rumput tempat ni. Ha? Nak rumput. Oh. Okey. Kita naik titi. Oh, ho. Tujuh. Sungai dah. Ayat terowong. Nak ambil gambar boleh tak? Tanah cantik. Okey. Walaupun di dalam suasana hujan, tapi tak lebat lah. Cumanya kita boleh. Okey, kita ambil gambar di sini. Sini terowong. Ni terowong ni sungai dari mana? Ya, yang Pangan Tasuh. Oh, okey. Yang Pangan Tasuh. Okey. Oh, sini Ampangan ayat ni daripada sungai Ampangan Tasuh tu ke? Ya, ya. Okey, 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 okey. Alright. Sat. Okey. Okey. Dapat apa? Jom kita nak masuk Sat. Kita nak pergi tempat lain pula. Okey. Perjalanan ni. Dalam terowong tu kita nak dia ikut bukit lah. 1 kilometer. Okey. Okey, terowong tu, terowong apa sungai tu? Terowong ayak tu. Sejauh 700 berapa? 765 km. 765 meter. Jadi dalam dia mana kata dia besar bukit tu. Dia bersambung dengan Timur Tasuh. Okey. Kita akan patah balik. Yang tadi. Okey. Di sana tu. 760 meter panjang dia. Jadi boleh masuk ke dalam tu. Cumanya kita tak masuk kot. Takut kita dah masuk dalam-dalam ni. Kita akan turun sebentar. Kita akan turun sebentar tengok. Tu. Ampangan tu. Terowong tu. Okey. Kita akan tengok terowong tu. Okey. Dalam dia ni dalam dia 10 kaki ni. Okey, kedalaman dia 10 kaki.
Panjang dia terowong tu lebih kurang 700 meter lebih. Okey. Oh tu, tak berani tengok, takut. Okey. Tu, boleh masuk bawah tu tu. Terowong Lencongan, Banjir Barat Timah Tasuh. Okey, jom. Kita nak pergi balik, patah balik pergi ke apa nama? Ni lah ke tuk-tuk kita. Okey. Talim pula kita nak pergi. Alright. Okey, ayat dia akan jadi ayat selut dah. Jom, kita nak lain. Alright. Okey. Alright. Kita kembali ke tempat asal kita. Okey. Alright. Okey. Sampai dah. Sampai. Okey. Okey, kita sampai dah di tempat permulaan kita. Okey. Jadi berbaloi lah orang kata, kita menghidupkan apa sektor pelancongan. Okey. Memang menarik menarik. Jom kita berjalan di sana tak. Kali ni kita berjalan saja tengok. Okey, sini pun kita boleh naik bot. Tapi cuaca hujan ni kita tak apa nak berani sikit. Okey. Okey, bot ni. Bot ni lah dia boleh pergi sampai ke tadi ni. Tadi tempat apa nama? Tempat apa nama ni tadi? Terowong tadi tu. Jadi bot ni yang bawa tak silap untuk satu bot disewa RM50 kot. Jadi di sini pun boleh kita bergambar. Okey, ada kedai-kedai makan. Bolehlah kata-kata nak yuk coconut shake, adalah. Bolehlah kata kita nak minum, nak makan. Okey, surau disediakan dan tandas awam disediakan. Jadi segala-galanya disediakan. Okey. Okey, lodging ada. Alright. Tu cantik tak? Okey, surau ada. Okey, kita boleh bergambar di sini. Okey. Okey, hanya sekadar itu sahaja konten kita untuk Perlis masa sekarang. Okay. Yuk, coconut shake. Sini ada apa nama jual makanan buah potong. Okey, ayak-ayak. Okey, kita nak pergi explore tempat lain pula. Okey. Kita nak pusing pergi tempat lain pula. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih bang. Okey, kita pergi tang lain pula. Baik, selamat. Semoga berjaya, sukses. Okey, baik.